So, macam korang tengok tadi, itu adalah Smart 3D Hologram LED. Bentuk dia lebih kurang macam kipas, tapi bukan dia. Yang bila-bila ni pula satu lamp penuh dengan LED. Bila dia berpusing dengan kelajuan yang ditetapkan, LED akan menyala dan terhasillah visual 3D hologram tu. Smart kan? First kita tengok apa ada dalam kotak. So dalam kotak ada user manual, remote control, skru dan bracket untuk korang gantung 3D ni, power cable, and dia menggunakan 3 pin plug 3D hologram. Dekat bahagian belakang hologram ni ada dua cara korang boleh pasang. Satu, gantung kat dinding, tapi korang kena drill lah. Kedua, guna tripod. Ni paling senang lah. So kalau korang ada tripod, boleh terus guna tripod. Senang kerja. Hologram ni pun ada apps untuk korang kontrol menggunakan smartphone. Scan je barcode dekat user manual tadi, terus boleh pakai. And dia support juga untuk iOS dan Android. So dekat apps, korang boleh kontrol 3D hologram menggunakan smartphone. Sama juga pakai remote. Nak skip video ke, pause ke, boleh sangat-sangat. And lagi satu, korang boleh download juga gambar atau video-video yang korang nak mainkan di 3D hologram ni. Macam aku ada beberapa video aku dah download. Memang smart lah. Cuma aku nak bagi tahu kat korang, kalau kat rumah korang ada anak kecil atau budak, kalau nak drill tu make sure di tempat yang tinggi atau tempat yang diorang tak boleh capai. Sama juga kalau korang pakai tripod. Sebab 3D hologram punya bila dia berpusing, serius laju. So bahaya untuk anak-anak kecil. Kalau untuk kita tu, orang dulu pernah berkata macam gigit semut lah, tapi rasa je memang ada api. But anyway, aku suka gila sebab benda ni rare nak tengok setiap hari. Selalunya aku kena pergi KL untuk tengok ni, tapi sekarang aku tengok kat rumah je. So, kalau korang berminat, link ada dekat bawah tu.